untuk yang tengah pregnant, I highly recommend you buat medical card untuk baby dalam perut you siap-siap. Ni penting sangat, okay? Sebab apa? Salah satu sebab di mana medical card tu dia tak akan cover is congenital disease. Sakit yang sedia ada daripada lahir. Contoh yang common macam jantung ataupun tiub saraf. So, kalau masa tu you baru plan nak buat medical card, memang dah too late lah. Dah tak boleh. Tapi kalau you dah buat siap-siap masa dalam perut sebelum bersalin, insyaAllah akan cover. Dia bukan cover tu je, dia akan cover komplikasi masa bersalin, ICU, jaundice, incubator, child development pun dia cover. Contoh macam speech delay ataupun autism. Kita bukan nak minta lah benda-benda ni semua jadi kan, tapi kita kena hope for the best and prepare for the worst at the same time. So if you want more info, just comment kat bawah ataupun DM me, okay? Assalamualaikum.